Selamat datang ke saluran ini. Hari ini kita akan menyelami salah satu karya sastra Cina yang paling agung dan berpengaruh dalam sejarah moden. Nodel karya Chen Zhongxi bukan sekadar cerita tentang sebuah kampung di dataran Shaanxi. Ia adalah kandas raksasa yang melukiskan 100 tahun perjuangan, kepercayaan, cinta, kebencian, dan perubahan sosial yang mengguncang jiwa setiap pembaca. Nodel ini memenangi anugerah Mao Dan, anugerah sastra tertinggi di China, dan telah diadaptasi ke dalam filem, drama televisyen, dan teater. Namun, kehebatan terletak pada kemampuannya untuk menghidupkan semula zaman yang penuh huru-hara dengan cara yang sangat manusiawi. Melalui perjalanan dua keluarga besar iaitu keluarga Bai dan keluarga Lu, Chen Zhongxi mengupas tema seperti tradisi dan kemodenan, nasib dan kebebasan, kehormatan dan pengkhianatan. Kisah bermula pada awal abad ke-20, ketika dinasti Qing masih wujud tetapi sudah rapuh. Dataran rusa putih atau White Deep Plain bukanlah lokasi biasa. Menurut legenda, sekawan rusa putih suci pernah muncul di sini, membawa keberuntungan. Namun, dalam realiti nodel ini, dataran itu menjadi saksi kepada kemiskinan, eksploitasi, dan keganasan. Watak utama lelaki, Bai Jiaquan, adalah ketua keluarga Bai yang tegas, berpegang pada nilai konfusianisme tradisional. Dia percaya bahawa tanah adalah segala-galanya. Tanah bukan sekadar harta, tetapi lambang maruah dan kelangsungan hidup. Di seberang jalan tinggal keluarga Lu, diketuai oleh Lu Zilin, seorang yang licik dan materialistik. Persaingan antara dua keluarga ini bukan sahaja ekonomi, tetapi juga ideologi. Lu Zilin lebih terbuka kepada perubahan, tetapi sering menggunakan cara kotor untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara itu, Bai Jiaquan cuba mengekalkan keharmonian melalui adat dan undang-undang keluarga. Konflik ini mencerminkan perjuangan antara dunia lama yang feudal dan dunia baru yang kapitalis dan revolusioner. Watak wanita dalam nodel ini sangat kompleks. Tian Sihi, isteri kepada anak Bai Jiaquan, Bai Hia Awen, adalah simbol penderitaan wanita di bawah sistem patriarki. Dia cantik tetapi dikutuk kerana keinginannya untuk kebebasan. Perkahwinannya diatur, suaminya tidak mencintainya, dan dia akhirnya dianiaya oleh mertua. Namun, Tian Sihi tidak pasrah. Perjuangannya untuk cinta dan identiti diri menjadikannya salah satu watak paling kontroversi dalam sastra Cina. Kisahnya mengingatkan kita bahawa sistem tradisional sering menghancurkan individu yang berani melawan. Selain itu, Bai Ling, anak perempuan Bai Jiaquan, adalah contoh wanita moden yang berdikari. Dia meninggalkan kampung untuk belajar, kemudian terlibat dalam gerakan revolusioner. Namun, nasibnya juga tragis. Chen Zhongxi tidak memberikan pengakhiran yang mudah. Setiap watak, tidak kira baik atau jahat, akhirnya dikalahkan oleh perubahan zaman. Ini adalah mesej utama. Kehidupan di atas dataran itu adalah bulatan penderitaan dan harapan yang tidak pernah putus. Plot nodel ini terbentang selama lebih 3 dekad, dari era Republik Awal, Perang Saudara, pendudukan Jepun, hingga penubuhan Republik Rakyat Cina. Chen Zhongxi menggunakan peristiwa bersejarah sebagai latar untuk mengkaji psikologi manusia. Bagaimana seseorang bertindak balas terhadap tekanan luar? Bagaimana nilai tradisional bertahan atau runtuh? Salah satu babak paling terkenal berlaku ketika wabak taufan melanda. Bai Jiaquan enggan meninggalkan tanahnya, sementara Lu Zilin melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ini menggambarkan perbezaan antara ketabahan dan pragmatisme. Simbolisme rusa putih sangat penting. Rusa putih melambangkan kesucian, kebenaran, dan kedamaian. Namun, rusa itu tidak pernah benar-benar muncul dalam cerita. Ia hanya mitos, impian yang tidak dapat dicapai. Ini ironi. Manusia di dataran itu terus berjuang untuk mencari rusa putih, tetapi dalam proses itu, mereka kehilangan kemanusiaan mereka. Perburuan rusa putih adalah metafora untuk pencarian erti kehidupan dalam dunia yang kejam. Gaya penulisan Chen Zhongxi sangat terperinci. Beliau menggunakan dialek Shaanxi dan peribahasa tempatan untuk mencipta suasana yang otentik. Pembaca dapat merasakan debu di jalan, bau nasi yang terbakar, dan ketegangan dalam ruang tamu yang sempit. Setiap watak mempunyai latar belakang yang mendalam. Malah watak sampingan seperti penjual arak atau dukun kampung diberi kehidupan yang penuh. Ini menjadikan sebagai ensiklopedia kehidupan desa Cina pada zaman peralihan. Salah satu tema paling kuat adalah hubungan antara ayah dan anak. Bai Jiaquan mempunyai 3 anak lelaki, Bai Hia Awen, Bai Hia Awu, dan Bai Cn. Setiap anak mewakili respon berbeza terhadap tradisi. Bai Hia Awen patuh tetapi lemah. Bai Hia Awu memberontak dan menjadi askar. Bai Cn mementingkan diri sendiri. Kegagalan Bai Jiaquan untuk mendidik anak-anaknya dengan baik menggambarkan kemunduran sistem keluarga tradisional.
Chen Zhongxi tidak menyalahkan sesiapa, sebaliknya menunjukkan bahawa perubahan generasi tidak dapat dielakkan. Dari segi politik, nodel ini sangat berani. Chen Zhongxi menulis pada akhir 1980-an ketika China masih dalam proses reformasi. Beliau menggambarkan keganasan revolusioner dengan jujur, pembunuhan tanah yang zalim, pengkhianatan antara rakan, dan hipokrisi parti. Namun, beliau juga menunjukkan keberanian petani biasa yang bangkit menentang penindasan. Keseimbangan antara kritikan dan empati inilah yang menjadikan sebagai karya agung. Struktur nodel tidak linear. Chen Zhongxi menggunakan flashback dan perspektif berganda. Kadang-kadang dia bercerita dari sudut pandang narator yang maha tahu, kadang-kadang melalui suara watak. Teknik ini membolehkan pembaca melihat peristiwa dari pelbagai sudut. Misalnya, peristiwa rompakan oleh tentera dilihat sebagai bencana oleh Bai Jiaquan, tetapi sebagai pembebasan oleh golongan miskin. Ini adalah pendekatan dialektik yang canggih. Keluasan naratif memerlukan perhatian teliti. Terdapat lebih 50 watak utama dan kecil. Setiap nama mempunyai makna. Bai Jiaquan bermaksud rumah baik tetapi hidupnya tidak pernah baik. Lu Zilin bermaksud hutan ungu tetapi dia lebih suka lumpur hitam. Chen Zhongxi memilih nama dengan teliti untuk menonjolkan ironi. Bahagian paling menyentuh adalah kematian Tian Ziyi. Dia dihukum mati secara tidak adil, tetapi sebelum mati dia bersumpah akan kembali sebagai hantu. Legenda mengatakan bahawa hantunya menyebabkan wabak di kampung itu. Bai Jiaquan terpaksa membina kuil untuk menenangkan jiwanya. Ini menunjukkan bahawa sistem patriarki bukan sahaja membunuh fizikal, tetapi juga mencipta trauma yang kekal. Wanita tidak boleh dilupakan. Pada akhir nodel, Bai Jiaquan yang sudah tua melihat kembali hidupnya. Tanah yang dulu subur kini tandus. Anak-anaknya mati atau hilang. Dia menyedari bahawa semua usahanya untuk mengekalkan tradisi sia-sia. Namun, dia tidak putus asa. Pada saat terakhir, dia melihat seekor rusa putih di kejauhan. Mungkin itu hanya ilusi, tetapi ia memberikan harapan. Nodel ditutup dengan gambar yang samar-samar. Adakah rusa itu nyata? Atau hanya bayangan? Chen Zhongxi membiarkan pembaca menentukannya sendiri. Dalam konteks sastra dunia, sering dibandingkan dengan nodel epik seperti 100 Tahun Kesunyian oleh Gabriel Garcia Marquez dan Gunung Ajaib oleh Thomas Mann. Kesemuanya menggunakan kisah keluarga untuk menggambarkan sejarah negara. Namun, unik kerana fokusnya pada tanah. Tanah bukan sekadar latar, tetapi watak itu sendiri. Ia hidup, bernafas, dan menyimpan kenangan. Tanah itu yang melahirkan rusa putih, dan tanah itu yang menelan mayat. Chen Zhongxi menghabiskan 6 tahun menulis nodel ini. Beliau meninggalkan kejayaan mengajarnya dan tinggal di kampung asalnya untuk merasai semula kehidupan petani. Ketelitian ini jelas dalam setiap ayat. Beliau juga memasukkan unsur-unsur cerita rakyat, mitos, dan teka-teki. Contohnya, legenda tentang Dewi Rusa yang menjaga dataran. Ini memberikan dimensi mistik yang jarang ditemui dalam sastra realis. Dari sudut gender, nodel ini sangat kritikal terhadap sistem kepatrilinearan. Wanita tidak mempunyai hak untuk memilih suami, harta, atau nasib. Tian Ziyi adalah mangsa utama, tetapi ada juga watak seperti isteri Bai Jiaquan yang pasrah. Chen Zhongxi tidak memuji atau mengutuk, tetapi membiarkan realiti bercakap sendiri. Ini adalah kekuatan nodel. Ia tidak menghakimi, tetapi memaparkan kebenaran yang menyakitkan. Pengaruh Konfusianisme dalam nodel ini sangat kuat. Bai Jiaquan sering membaca ajaran Konfusius untuk mendapatkan petunjuk. Namun, nilainya seperti taat setia, kebajikan, dan kesopanan sering digunakan untuk menindas golongan bawahan. Chen Zhongxi menunjukkan bahawa Konfusianisme yang disalahgunakan lebih bahaya daripada kejahatan itu sendiri. Ini kritikan yang relevan sehingga kini. Selain konflik dalaman, perang dan revolusi juga membentuk jalan cerita. Bai Xiaowen menyertai tentera komunis, manakala Bai Xiaowen menjadi anggota Kuomintang. Perang saudara memisahkan mereka. Chen Zhongxi menggambarkan kedua-dua pihak dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada kemenangan murni. Hanya kehilangan dan penyesalan. Ini adalah pandangan yang matang dan tidak partisan. Epik ini juga menyentuh isu kelas. Keluarga miskin seperti keluarga He terus ditindas. Mereka bekerja keras tetapi tidak pernah maju. Tanah yang mereka usahakan akhirnya dirampas oleh keluarga kaya seperti Bai dan Lu. Revolusi komunis cuba mengubah ini, tetapi sering berakhir dengan keganasan yang tidak terkawal. Chen Zhongxi tidak memberi jawapan mudah. Beliau hanya bertanya, adakah keadilan benar-benar dapat dicapai di dunia ini?
Gaya bahasa Chen Zhongxi kaya dengan imejan. Contohnya, ketika menggambarkan musim kering, dia menulis tanah retak seperti bibir yang dahaga. Atau ketika hujan, air mengalir di parit seperti darah lembu. Metafora ini menjadikan pembaca terlibat secara emosi. Setiap halaman terasa hidup. Inilah sebab mengapa tidak pudar dimakan zaman. Dari segi struktur, nodel ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama memperkenalkan keluarga dan konflik awal. Bahagian kedua berfokus pada revolusi dan perang. Bahagian ketiga adalah akibat dan refleksi. Setiap bahagian mempunyai klimaks sendiri. Pembaca tidak akan bosan kerana peristiwa sentiasa bergerak. Watak Bai Jiaquan adalah salah satu watak paling kompleks dalam sastra Cina. Dia tegas, adil, tetapi juga kejam. Dia sanggup mengorbankan anaknya sendiri demi nama baik keluarga. Namun, pada akhir hayat, dia meratap. Penyesalan adalah tema universal. Setiap manusia, tidak kira betapa berkuasa, akhirnya menghadapi kekosongan. Lu Zilin pula adalah penjahat yang simpati. Dia tidak jahat semata-mata, tetapi didorong oleh ketakutan dan keinginan. Dia mahu melindungi keluarganya dengan cara apapun. Apabila kekayaannya hilang, dia menjadi miskin dan kesepian. Penulis menunjukkan bahawa materialisme membawa kepada kehancuran rohani. Tian Xi sering disebut sebagai wanita malang dalam kritikan. Namun, dia adalah simbol perlawanan. Dia tidak takut kepada kutukan. Dia menuntut cinta, seks, dan kebebasan. Dalam masyarakat feudal, tuntutan ini dianggap dosa. Chen Zhongxi tidak mengampuni atau mengutuknya. Dia hanya menulis kisahnya dengan perasaan yang mendalam. Bai Ling, anak perempuan Bai Jiaquan, adalah watak yang menarik. Dia berpendidikan, berani, dan idealis. Dia percaya bahawa revolusi akan membawa keadilan. Tetapi apabila dia menyaksikan kekejaman sesama revolusioner, dia kecoh. Akhirnya, dia mati dalam keadaan misteri. Chen Zhongxi menggunakan Bai Ling untuk mengkritik idealisme buta. Nodel ini juga syarat dengan simbolisme angka. Nombor 3 muncul berulang kali. 3 anak lelaki, 3 generasi, 3 perang. 3 adalah simbol keseimbangan dalam falsafah Cina. Namun, dalam nodel ini, keseimbangan sentiasa pecah. Ini menunjukkan bahawa dunia adalah huru-hara. Chen Zhongxi menggunakan teknik penceritaan lisan. Ayat-ayatnya panjang dan mengalir, seolah-olah seorang tua sedang bercerita di tepi api. Ini mencipta suasana intim. Pembaca merasa seolah-olah mendengar sendiri. Skim kekuatan, ia adalah suara dari masa lalu yang masih bergema. Kritikan sosial yang paling tajam adalah tentang buta huruf dan pendidikan. Bai Jiaquan tidak menghantar anak perempuannya ke sekolah kerana menganggap perempuan tidak perlu belajar. Akibatnya, Bai Ling memberontak. Sebaliknya, anak lelaki yang dihantar ke sekolah juga rusak akhlak. Chen Zhongxi seolah-olah berkata, pendidikan tanpa moral adalah sia-sia. Dalam babak tentang pencerobohan Jepun, Chen Zhongxi menggambarkan kekejaman perang dengan terperinci. Tentera Jepun membunuh, merogol, dan membakar. Namun, beliau juga menunjukkan bahawa penduduk tempatan tidak bersatu. Ada yang bekerjasama dengan musuh. Ini adalah realiti yang pahit tetapi benar. Kemanusiaan sering gagal dalam krisis. Pengaruh budaya barat turut muncul dalam nodel. Beberapa watak memakai pakaian gaya barat, membaca buku asing, dan bercakap tentang demokrasi. Namun, mereka tidak benar-benar memahami konsep itu. Chen Zhongxi mengkritik peniruan cetek yang tidak disertai perubahan minda. Ini relevan untuk mana-mana masyarakat yang mengalami kemodenan paksa. Terdapat banyak babak komedi tragis dalam nodel. Contohnya, ketika Bai Jiaquan cuba mengadakan majlis perkahwinan mewah tetapi semua tetamu lari kerana takut wabak. Atau ketika Lu Zilin mencuri ayam jiran dan disumpah. Humor ini melegakan ketegangan, tetapi juga mendedahkan kebodohan manusia. Salah satu motif utama adalah tanah air. Bagi Bai Jiaquan, tanah air adalah dataran tempat dia dilahirkan. Bagi anak-anaknya, tanah air adalah konsep politik. Pertembungan definisi ini menyebabkan tragedi. Chen Zhongxi menegaskan bahawa cinta kepada tanah harus diterjemahkan kepada tindakan, bukan retorik. Bibliografi nodel ini sangat luas. Chen Zhongxi merujuk kepada dokumen sejarah, catatan peribadi, dan temu bual dengan petani tua. Hasilnya, nodel ini bukan sahaja fiksyen tetapi juga dokumen etnografi. Pembaca boleh belajar tentang adat perkahwinan, upacara kematian, dan pertanian tradisional di Shaanxi. Watak dukun atau bomo juga muncul.
Mereka mewakili kepercayaan rakyat yang bersifat animisme. Bai Jiaquan sering berunding dengan dukun untuk membuat keputusan. Ini menunjukkan bahawa akar budaya masih kuat walaupun pengaruh moden. Chen Zhongxi tidak merendahkan kepercayaan ini, sebaliknya menghormatinya sebagai sebahagian daripada identiti tempatan. Dari segi naratif, model ini menggunakan banyak dialog. Dialog bukan sahaja memajukan plot, tetapi juga mendedahkan personaliti watak. Bai Jiaquan bercakap dengan perlahan dan berhati-hati. Lu Zilin cepat dan sinis. Tian Ci emosional dan terus terang. Setiap suara unik. Buku ini juga mengandungi banyak adegan seksual yang eksplisit. Ini mengejutkan pembaca konservatif. Chen Zhongxi menggunakan seks sebagai metafora untuk kuasa dan kelemahan. Tian Ci melakukan hubungan dengan Bai Hiaowen bukan kerana cinta, tetapi untuk melarikan diri dari kemiskinan. Ini mengkritik komodifikasi tubuh wanita. Kritikan terhadap birokrasi dan rasuah juga jelas. Pegawai tempatan hanya peduli tentang wang sogokan. Mereka tidak membantu petani ketika kebuluran. Chen Zhongxi menunjukkan bahawa perubahan sistem tidak otomatik menghapuskan rasuah. Ini adalah mesej yang kekal relevan di mana-mana negara. Nodel ini diterbitkan pada tahun 1993. Pada mulanya, ia menghadapi kontroversi kerana kandungan seksual dan kritikan politik. Namun, lama-kelamaan ia diterima sebagai klasik. Kini, diajar di universiti di seluruh China dan dunia. Pengaruhnya tidak dapat dinafikan. Adaptasi filem pada 2012 diarahkan oleh Wang Quan-en. Ia hanya merangkumi sebahagian kecil nodel. Ramai peminat kecewa kerana banyak watak dihilangkan. Drama televisyen 2017 yang panjang 77 episod lebih berjaya menangkap inti cerita. Kedua-dua adaptasi menunjukkan bahawa karya asal terlalu kaya untuk dipadatkan. Chen Zhongxi meninggal dunia pada tahun 2016. Sebelum meninggal, beliau menyatakan harapan agar nuzulnya terus dibaca. Beliau tidak mahu dikenali sebagai penulis prolifik, tetapi sebagai penulis satu nodel agung. Memang, adalah magnum opus yang sukar ditandingi. Dalam konteks psikologi, nodel ini mengkaji trauma antara generasi. Bai Hiaowen yang didera oleh bapanya menjadi suami yang kejam. Bai Hiaowen yang melihat keganasan perang menjadi askar tanpa perasaan. Chen Zhongxi menunjukkan bahawa luka batin tidak sembuh dengan mudah. Ia diwarisi dari generasi ke generasi. Fenomena juga menjadi istilah dalam kajian sastra. Ia merujuk kepada epik desa yang merangkumi perubahan sosial. Ramai penulis muda cuba meniru gaya ini, tetapi gagal. Chen Zhongxi berjaya kerana beliau hidup dalam zaman itu sendiri. Keaslian adalah kunci. Untuk pembaca moden, menawarkan pengajaran tentang kerendahan hati. Ia mengingatkan kita bahawa sejarah tidak linear dan kemajuan sering membawa keburukan baru. Kebijaksanaan lama tidak semestinya usang. Kadang-kadang, jawapan kepada masalah moden boleh didapati dalam tradisi. Setiap watak dalam nodel ini adalah cermin kepada diri kita. Bai Jiaquan mengingatkan kita tentang kegigihan, Lu Zilin tentang ketamakan, Tian Ci tentang keberanian, Bai Ling tentang idealisme. Kita mungkin tidak setuju dengan mereka, tetapi kita boleh memahami motivasi mereka. Chen Zhongxi tidak menggunakan bahasa berbunga-bunga. Gaya beliau telus seperti air sungai. Ini memudahkan TTS membaca dengan lancar. Namun, di sebalik kesederhanaan, terdapat kedalaman falsafah. Setiap ayat mengandungi renungan yang dalam. Salah satu babak paling terkenal adalah ketika Bai Jiaquan menanam pokok di depan rumah. Pokok itu tumbang semasa ribut. Dia menanam semula. Tumbang lagi. Dia terus menanam. Akhirnya, pokok itu hidup. Ini adalah metafora untuk ketahanan manusia. Walaupun dihempas badai, kita terus berusaha. Epilog nodel sangat menyentuh. Bai Jiaquan yang sudah tua duduk di dataran sunyi. Semua orang yang dikasihinya sudah tiada. Dia mendengar bisikan angin. Dia tertanya-tanya sama ada rusa putih akan datang lagi. Tiada jawapan. Hanya keheningan. Ini adalah pengakhiran yang sempurna untuk sebuah epik tentang kehidupan dan kematian. Akhir kata, bukan sekadar bacaan. Ia adalah pengalaman rohani. Ia mengajar kita untuk menghargai tanah, keluarga, dan masa lalu. Ia mengingatkan kita bahawa setiap generasi mempunyai perjuangan sendiri. Dan yang paling penting, ia memberitahu kita bahawa walaupun dunia hancur, manusia masih boleh mencari erti. Terima kasih kerana mendengar analisis mendalam ini. Jika anda belum membaca, saya sangat mengesyorkan. Ia akan mengubah cara anda melihat sejarah dan kemanusiaan. Jangan lupa like,
subscribe dan tinggalkan komen. Jumpa lagi dalam video seterusnya.